Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat hari Isnin tuan-tuan. Hari ni saya Rashdan dari Rad Motoring. Ada sebuah SUV yang sangat cantik tuan-tuan. SUV dari Korea tuan-tuan. SUV ni memang tahan lasak tuan-tuan. Walaupun spare part dia sedikit mahal daripada brand-brand Jepun yang lain. Tapi kereta ni memang tahan lasak. Menang pakai tuan-tuan. Tak perlu risau. Okey tuan-tuan. Yang ini adalah Hyundai Tucson 2.0 tahun 2015. Elegant spec tuan-tuan. Okey, yang ini facelift punya unit tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dia dah siap datang dengan fog lamp dekat bumper depan ni. And then lampu dia pun sangat-sangat cantik lah tuan-tuan. Lampu dia bentuk serong macam tu tuan-tuan. Okey, kalau pre-facelift punya lampu dia bulat tuan-tuan. Okey, dekat bahagian wheel pula tuan-tuan boleh tengok tayar dia dah pakai Continental Cross Contact tuan-tuan. Bunga tayar tebal lagi tuan-tuan, 80%. Rim standard lagi tuan-tuan, 4 biji. Okey, yang ini saya baru hantar buat satu body punya. Body paint baru tuan-tuan. Warna dia memang cantik tuan-tuan, warna putih. Okey, and then cat memang tak ada cacat cela sebab kita baru saja buat satu body punya cat tuan-tuan. Okey, dalaman dia full warna hitam, pakai leather seat tuan-tuan. Okey, yang ni dia pakai kunci sahaja sebab dia elegant spec, bukan premium spec tuan-tuan. Mileage pula baru 115,000 sahaja tuan-tuan. Genuine mileage tuan-tuan, original mileage tuan-tuan. Kereta ni dari segi wear and tear tak banyak benda tuan-tuan sebab lower arm steering rack dia masih lagi sedap, masih lagi ketat barang bawah dia. Tuan-tuan tak perlu buat apa-apa tuan-tuan. Okey. Cuma dia punya aircon sahaja kurang sejuk sikit tuan-tuan. Itu tak apa, saya akan settlekan. Saya akan tambah gas untuk tuan-tuan, tak ada masalah. Okey. Bunga tayar, body tuan-tuan boleh tengok dekat sikit cat dia. Memang cantik tuan-tuan. Ni cuma kotor sahaja tapi cat tak ada cacat cela, tak ada stone chip. Tuan-tuan tak perlu fikir pasal kosmetik luaran dah. Okey. Bonet pun sangat-sangat luas tuan-tuan, nak bawa masuk barang. Tak ada masalah tuan-tuan. Tayar spare pun ada lagi tuan-tuan. Tool ada, nut ada, jet ada. Macam-macam benda ada tuan-tuan dalam kereta ni. Tuan-tuan yang nak beli kereta ni, duduk dekat dalam kawasan pedalaman atau kampung pun tak ada masalah. Kereta ni tinggi tuan-tuan. Okey. Kereta ni tuan-tuan saya nak menjual pada harga 21,800 sahaja. Harga ni siap tukar nama dan puspakom, tak termasuk road tax dan insurans. Kalau tuan-tuan rasa mahal, boleh datang tengok depan-depan. Feel sendiri experience dia tuan-tuan macam mana. Dia punya kesedapan tu tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, datang bawa foreman, nak buat checking, tak ada masalah juga tuan-tuan. Okey, saya jual kereta ni pada harga tunai sahaja. Tiada loan, tiada processing fee. Kalau tuan-tuan berminat, nak nego lagi harga, boleh datang depan-depan, boleh call saya, boleh WhatsApp saya. Nombor ada dekat atas. Saya Rashdan. Assalamualaikum.